Memang ada tawaran yang terhidang. Memang ada yang datang berisik. Memang ada yang datang cuba-cuba meminang. Namun, sehingga ke hari ini, UMNO tetap melaksanakan amanah negara dan mendukung kerajaan perpaduan. Saudara-saudari, selagi mana asas kenegaraan ini dihormati, tiada perkara yang dimungkiri. Keikhlasan tidak dikhianati. UMNO akan terus memainkan peranannya dengan penuh tanggungjawab. Sekalipun ribut datang melanda, pokok condong ditiup angin, namun akarnya tetap mencengkam di bumi. Jika ada bisikan-bisikan iblis yang cuba memperlekehkan kesetiaan ini, jika kesabaran dianggap sebagai kelemahan, jika cemuhan dan pelecehan dihamburkan terhadap keluarga besar UMNO, sesungguhnya tindakan ini ibarat menyimbah minyak ke api yang sedang marak.